Mari kita pergi. Oh, hati-hati. Bas sekolah sedang datang. Kita sudah sampai. Mari pergi ke sekolah. Dan siapa itu yang memandu? Baiklah, ini pelajar kaya saya di sekolah. Selamat datang. Apa? Kamu tidak suka? Tetapi saya ada locker untuk kamu. Kamu boleh simpan buku teks dan barang pribadi kamu di situ. Mari kita catkan ia dengan warna emas. Itu lebih baik. Menyediakan locker. Ini papan. Little Einstein akan berdiri di situ. Beberapa tiang, dan sekarang anak patung saya menyukainya. Sudah tiba masa untuk pelajaran. Wah, cantiknya sekolah Molly. Dan bagaimana dengan anak patung saya? Tidak mungkin. Dia terperangkap dalam sarang laba-laba, tetapi saya akan menyelamatkannya. Saya perlukan cawan kertas dan beberapa batang dahulu. Memotong bahagian yang berlebihan dan menyusunnya. Lihat, ia adalah tong sampah. Bagus. Oh, anak patung saya jatuh. Saya tahu. Saya akan buat penyapu. Ia tidak sukar. Menyambungkan semua bahagian bersama. Barney. Dan sekarang mari kita mulai membersihkan. Buang ia. Sedia. Oh, apa itu locker kamu? Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Saya ada peti di bawah katil saya. Mari lihat apa yang kita ada di sini. Pembungkus dan bungkusan yang berbeza. Pembungkusan ubat gigi. Hebat. Meletakkan kertas merah jambu di atasnya. Sekarang kita perlukan beberapa rak. Menghias bahagian luar. Saya akan gunakan pelekat. Ia menjadi locker yang sangat comel. Dan papan dan bangku. Wah, ia adalah lorong sekolah yang sangat cantik. Sudah tiba masa untuk kelas, tetapi bilik darjah sangat kotor. Saya minta maaf. Saya akan memikirkan sesuatu sekarang. Satu idea. Mari kita buat kerusi dan meja baru. Ia sangat mudah. Apa yang kita perlukan hanyalah cardboard dan straw. Melukis beberapa butiran. Sedia. Sekarang ada perabot baru untuk bilik darjah. Beberapa rak di sana. Dan banyak objek yang berbeza. Kamu akan belajar semuanya. Poster di dinding. Oh, ada cikgu di sana. Dia memberikan kamu tugas yang sukar. Kamu perlukan masa untuk berfikir. Saya juga. Baiklah, baiklah, baiklah. Saya tahu. Aduh. Saya tahu. Anak patung saya perlukan kalkulator. Kini, sekarang kamu boleh buat matematik. Hooray! Dia beri jawaban yang betul. Hebat. Saya sangat gembira untuk kamu. Tahniah. Masalah besar. Kelas anak patung saya membosankan dan bilik darjah ini juga. Itu tidak boleh. Mari hias bilik ini dengan poster, akuarium dengan laba-laba. Ini adalah
adalah kelas biologi. Sekarang anak patung saya lebih berminat untuk belajar. Oh, saya tahu apa yang perlu dilakukan untuk Molly. Mengambil tali dan membuat simpulan. Mari kita mirkan. Hampir sampai. Itu sahaja. Ia adalah rangka benang. Ini dia, Molly. Ini untuk kelas biologi kamu. Terima kasih. Saya akan gantung di sana. Oh, ia menakutkan anak patung saya. Tetapi itu kelakar. Mari betulkan rambut awak. Begitu. Siapa yang melompat-lompat di sini? Saya tak faham. Apa yang berlaku? Wah, Liv, awak dah buat keputusan untuk bersenam. Ya, dan sekarang, saya nak berehat. Saya sebenarnya penat. Oh, anak patung saya. Dia sedang memasang peralatan sukan di gym. Wah, sekarang sangat hebat di sini. Tetapi guru tidak suka orang yang malas. Kamu perlu berlatih banyak. Sekarang bola keranjang. Ups, dan bola sepak. Apa? Oh, tidak. Tunggu, saya akan bantu awak. Ada sesuatu dalam mulut saya. Oh, ia berjaya. Hah? Yay! Anak patung saya sangat gembira. Terima kasih, Molly. Hebat. Wah, dia ada satu stadium penuh. Itu memang hebat. Saya rasa tahu. Saya rendah idea untuk membuat stadium tersemangat. Bersenam di luar lebih sihat. Anak patung saya bermain bola keranjang secara profesional. Membuat lontaran. Saya perlu berehat. Saya sangat penat. Oh, anak patung saya lapar. Saya perlu membuat ruang makan. Letakkan kotak di sini. Sayur-sayuran dan buah-buahan di atas. Meletakkan kerusi dan meja. Oh, sekarang anak patung saya boleh mendapatkan vitamin sebelum kelas. Dan apa bau itu? Wah, Molly ada satu McDonald's di sekolah. Ya, anak patung saya hanya patut makan makanan paling sedap di dunia. Mereka suka burger, kentang goreng dan Coca-Cola ini. Dia gembira dan saya juga. Liv, keluar, tolong. Baiklah, patung kamu boleh makan di sana. Kamu lapar? Bagus, saya akan pesan makanan. Mari kita makan burger. Dan ini penghantarannya. Selamat menjamu selera. Betapa sedapnya. Saya masih prefer Inokarela Frisia sekolah. Hey, gadis-gadis. Ia sangat sedap. Tetapi di mana anak patung kita? Kemana mereka melarikan diri? Adakah kamu lari dari sekolah? Ia tak mungkin. Mereka di bawah bumbung dan mereka jumpa projektor lama. Baiklah, mari kita tonton beberapa video lucu. Betapa hebat. Saya suka malam menonton film. Dan sekarang kita ada 2 sekolah yang hebat. Molly telah melakukan yang terbaik. Ia sungguh menakjubkan. Lihat semua butiran. Tulis di
dalam komen sekolah siapa yang paling Anda suka. Dan sekolah saya juga ternyata hebat. Ia sangat terang dan ringkas di beberapa tempat. Hebat. Kawan, kiawan, sekian wancing in orange leader. Lucifer su like comment free. Kawan, kiawan, pastian untuk suka video ini. Tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk melanggan. Jumpa lagi.